Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Yeah. Alright. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada malam ini. Saya buat video ini untuk berkongsi analisis gold 6 Ogos 2026 yang mana ramai tertanya ke mana ke arah pergerakan, betul tak? Dan seterusnya, kalau sempat kita nak jawab soalan daripada seorang sahabat kita yang bertanyakan tentang FIBO. Jadi insyaAllah nanti kita akan kongsikan dengan anda semua ke mana ke arah pergerakan. Tetapi sebelum itu tuan-tuan, saya nak kongsikan dengan anda, jika tuan-tuan dapat lihat dekat atas ni, Jio ini tuan-tuan sebanyak offer sebanyak 300 untuk setahun sekarang ini, dan time frame adalah M5 untuk XAU USD. Jadi dalam sehari kita dapat melihat banyak entry yang dilakukan, banyak setup yang terjadi, dan juga kebanyakannya alhamdulillah kita dapat lihat TP1, TP2, TP3 memang cantik tuan-tuan, memang terbaik lah. Jadi kepada sahabat semua yang ingin mendapatkan Geo Signal, boleh PM kepada saya akan sediakan link di dalam ruangan komen sebentar lagi. Dan juga kepada sahabat semua yang mana nak dapatkan dapatkan next gen prop account, pun boleh PM kepada saya ataupun scan dekat QR tu, okey. Sekarang kita ada 20% untuk semua challenge. Jadi kepada sahabat semua yang mana ingin mendapatkan prop account, ini adalah masa yang terbaik. Dekat bawah tu pun tuan boleh nampak EA boleh trading pada waktu news hanya untuk account standard, dan juga pada fasa 1 dan 2 pun boleh. Itu yang kita nak tuan-tuan. Jadi kepada sahabat semua yang mana nak dapatkan, jangan lupa PM kepada saya juga. Saya akan sediakan link nanti di dalam ruangan komen. Dan lagi satu, malam ini kita akan belajar BRN, Price Action Effect. Ini memang terbaik tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan semua ada, supaya nanti senang tuan-tuan dapat belajar ke mana ke arah pergerakan dan bagaimana kita nak melihat kepada price action tersebut. Okey, faham ya tuan-tuan? Okey. Jadi saya tak nak buang masa sebab sekarang ini pun masa dah semakin suntuk. Kejap lagi kita nak buat live pada pukul 10 sebentar lagi. Jadi sekarang kita akan terus pergi kepada kita punya analisis. Okey. Sekarang ramai yang tertanya-tanya, apakah yang terjadi kepada kenaikan ini? Amboi, tak sempat aku nak buat. Aku dah buat analisis tadi, tiba-tiba kau dah nak turun. Tapi tak apa. Kita nak tunjuk kepada sahabat semua benda ni penting ya tuan-tuan. Okey. Jadi sekarang, sebelum kita nak tahu adakah kenaikan ini boleh kekal naik ataupun tidak, kita kena lihat keseluruhan pergerakan ini. Ini kita kena tengok ini dulu tuan-tuan. Jadi kotak ini kita kena pastikan apakah yang terbentuk, sama ada S1 ataupun S2. Ini paling penting sekali. Jika kita tak dapat identify benda ini, dia bahaya. Okey. Jadi sekarang bila kita melihat kepada pergerakan dalam keadaan yang cacah marbar, naik kejap, turun kejap, naik kejap, tiba-tiba baru naik, maka kita simpulkan dahulu tuan-tuan, sebab permulaan pergerakan, tuan-tuan kena ingat permulaan pergerakan daripada penurunan, tiba-tiba dia naik dalam keadaan yang cacah marbar. Jadi ini struktur yang telah siap. Struktur ini masih kita tak pasti apa yang terbentuk. Tapi disebabkan kita belajar Ellow Wave, kita dapat identify ini sebagai korektif. Jadi apa-apa pun tuan-tuan kena tandakan sebagai korektif, sebab masih tak ada kekuatan untuk membuat kenaikan. Jangan tengok yang ni dulu. Jangan tuan-tuan kena faham dahulu. Okay? Alright, sekarang bila kita nak buat analisis, terutamanya dekat gold ini, kita kena tahu kotak ini membentuk kepada motif ataupun korektif. Okey, ini dalam istilah Ellow Wave. Jadi sekarang kita telah melihat pergerakan bergerak dalam korektif. Jadi senang. Maka kita boleh tandakan ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Kita ambil ini dulu. Kita ambil ini dulu lah. Sebab sekarang ni kita nak tahu apa yang akan terjadi nanti kepada pergerakan gold. Sekejap lagi ni kita nak tahu apa jadi ni, betul tak? Okey, tapi kita kena balances supaya tuan-tuan semua nampak. Alright. Jadi sekarang kita tahu pergerakan daripada B menuju kepada C ini telah terbentuk. Okey. Persoalan sekarang, siap ke belum? Ini yang paling penting sekali. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita dah tahu, dia senang. Tapi kalau kita tak tahu, boleh tak naik lagi? Benda-benda ini semua akan bermain dalam kita punya fikiran, betul tak? Okey, jadi sekarang kita hanya perlu cari yang ini. Okey, yang ini semua dah jadi, so biarkan. Okey, jadi sekarang kita akan pergi kepada satu-satu. Alright. Jadi kalau kita lihat dalam pergerakan C ini, kita besarkan dan kita tukar warna dahulu. Okey.
terjadi satu siri kenaikan, turun dan naik, betul tak? Maka disebabkan dia bergerak dalam korektif ataupun pergerakan ABC ini, automatically kita kena tandakan dia juga sebagai A, B dan C. Tuan-tuan kena faham ini okay? Okay, kali ni baru saya tukar warna supaya saya bezakan dia. Jadi ini bermaksud pergerakan di wave yang kecil membentuk kepada pergerakan yang besar. Nampak ni? Okay, kenapa kau ni? Buat kecil lah. Sama juga. Tak nak. Ni dia. Okay. Nampak Okay. Sekarang saya buang kotak ni dulu. Mengganggu kita. Okay. A, B. Okay, sekarang B kepada C ini tuan-tuan kena faham. Dia masih bergerak dalam pergerakan ABC. Disebabkan apa? Sebab tidak terbentuk satu pergerakan yang kita boleh panggil sebagai wave 1. Betul tak? Tak ada wave 1 kat sini. Jadi kita tak boleh cakap ini wave 1, ni wave 2, ni 3, 4 dan 5. Buat masa sekarang. Dengar betul-betul buat masa sekarang kepada pergerakan sekarang. Sebab apa? Sebab in order dia membentuk wave 1 ini, dia kena menjadi satu pergerakan yang kuat. Dia tak boleh bergerak begini saja. Jadi kita kena faham ni. Dia tak boleh sampai sini, tiba-tiba turun bawah. Dia mesti naik macam ni. Jadi dia senang. Faham Okey. Jadi bila tak ada 1, 2, 3, 4, 5, maka kita masih kena anggap dia bergerak dalam ABC. Ini tuan-tuan kena faham. Jangan lupa. Okey, sebab korektif dia sentiasa bergerak dalam dia punya structure. Sebab tu dia ada corak. Kalau motif dia sentiasa bergerak dalam trending dia. Sebab tu dia berulang-ulang. Kena faham Itu perbezaan antara impulsif ataupun motif dan juga korektif. Korektif ni dia bergerak dalam corak dia. Jadi dia boleh buat corak, dia boleh buat corak. Tapi untuk pergerakan impulsif ataupun motif, dia bergerak dalam trending dia. Jadi dia sentiasa mengikut, dia sentiasa berulang-ulang trending dia yang sama. Okey. Jadi sekarang kita masih anggap dia ni sebagai ABC. Maka yang belakang ini kita boleh biarkan. Kita akan fokus yang ini. Okay? A dengan B pun dah jadi. Jadi kita biarkan dulu. Sekarang kita nak fokus yang menaik ni. Apa yang terbentuk sekarang ni? Betul ke saya tandakan sebagai ABC? Ataupun adakah dia boleh membentuk kepada 1, 2, 3, 4, 5? Ini persoalan yang paling penting. Okay. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan tukar kepada taraf yang lebih kecil. Bila kita melihat kepada pergerakan yang lebih kecil, kita dah ada A, kita dah ada B. Nampak ni? Okay, kita dah ada B. Alright, jadi sekarang bila kita dah ada A dengan B, kita nak cari kenaikan ini. Apakah yang terbentuk? Okay, daripada sini baru kita akan lihat apa yang terjadi kepada structure. Kat sini kita nampak satu pergerakan yang kita boleh panggil dia sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, nampaklah 1, 2, 3, 4, 5 betul tak? Okey, jadi kita boleh ambil. Kita ambil dahulu. Sebab tuan-tuan kena ingat korektif dia tak mengikut kepada peraturan. Jadi kita ambil dahulu. Sekarang ni saya bukan ambil dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5 bermaksud satu ini mesti ada 1, 2, 3, 4, 5 kat belakang. Tidak. Saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan semua ada 5 pergerakan. Jadi dia senang sebab dia break. Macam saya bagi tahu structure, kita tak kira dia nak ada 5 pergerakan dekat belakang ini ke tak. Janji dia mengikut kepada structure dia. Ada structure ini, kita nak tahu apa yang kita bentuk seterusnya. Jadi sekarang bila kita dah ada structure begini, bermaksud yang menurun ini akan menjadi ABC, betul tak? Okay? Sebab ini structure 2. Senang cerita macam ni. Ini structure 1. S1. Risaulah aku. Kenapa kau salah tekan ni? Kejap. Okay, ni S1. Okay. S1. Amboi, halus now. Okay, ni gelapkan sikit. Okay, ni S1. Maka dekat sini membentuk kepada S2. Right? Okay. Alright, jadi sekarang daripada S1 dan S2 ini terjadi satu kenaikan. Nampak ni? Naik. Betul tak? Naik dan naik saja. Okey. Pada waktu ini, kalau kita nak gunakan Fibo tension, seperti sahabat kita tanya, boleh ke saya nak tarik Fibo? Boleh. Tetapi kita kena pastikan dia kena break. Di time frame mana? Kejap lagi kita akan jawab soalan tu. Alright. Sekarang, bila kita dah nampak S2 telah terbentuk, terjadi satu kenaikan. Maka dekat sini, apa yang kita akan buat? Pertama sekali, kita akan gunakan. Sebab sekarang ni, kita akan ambil ini sebagai pergerakan yang pertama. Senanglah, saya ambil ini dulu. Ini pergerakan yang pertama. Saya tak nak pertama, betul tak? Ini pergerakan kedua.
Tak payahlah aku pakai ni, susah betul lah. Kita pakai ni dulu. Okay, jadi kita ada pergerakan yang pertama, kita ada pergerakan kedua. 3, 4, 5 ni kita biar dulu. Okay, alright. Apa yang kita boleh buat sekarang, kita tarik Fibo extension. Tarik daripada bermulanya kenaikan ke 1 dan habiskan ke 2. Okay. Dan di sini kita nampak 1.618 berhenti dan terjadi rejection. Bermaksud ini akan menjadi 3. Betul Okay. Maka daripada pergerakan ini, kita nak confirmkan dia lagi sekali sama ada 4 ni betul ataupun tidak. Kita akan gunakan Fibo retracement. Tarik daripada 2 pergi kepada 3. Dan dia berhenti di 0.236. Maka ini adalah 4. Dan seterusnya, price telah berjaya break. Betul tak? Cuma yang menjadi persoalan, sampai mana dia boleh naik? Ini paling penting sekali. Sebab tu semalam kita ada buat analisis, kita tunjukkan bahawa price akan naik. Price akan naik. Sebab apa? Sebab kita dah nampak ini. Okay? Dan sekarang, apa yang kita akan buat? Once dia break, tuan-tuan kena tarik Fibo extension lagi sekali daripada 2 pergi kepada 3 dan habiskan di 4. Alright, sini. Kan tuan-tuan tak nampak dekat atas ni apa Okey. Kita lihat dekat atas ini dia berhenti di 1.236. Boleh je tuan-tuan, tak jadi masalah. Sebab dia tak mengikut kepada pergerakan, okey? Sebab dia tak mengikut kepada peraturan. Dia tak mengikut kepada peraturan. Maka dekat sini automatically kita kena tandakan dia sebagai 5. Okey, sekarang yang menjadi persoalan, okey, apakah yang akan terbentuk di atas? Adakah akan terbentuk wave yang pertama? Sebab daripada struktur pergerakan ini semua ABC, ni ABC, sini pun ABC. Jadi sekarang ini terbentuk A, B dan C. Maka dekat atas ini kita akan tandakan sebagai C dahulu sebab dia mendominasi pergerakan korektif. Betul tak? Dekat belakang ni bukan 1, 2 tetapi A dan B. Maka kita dapatlah satu level ini. Dan bila kita dah sampai dekat 1.236 tadi, sebab itu wave C, boleh je tak apa, tak kisah pun sebab dia tak mengikut kepada peraturan. Apa yang akan terjadi sekarang? Ini yang menjadi persoalan. Apa yang terjadi kepada pergerakan seterusnya? Alright. Tandakan dulu. Kita ambil dulu C ni Okay. Maka kita dapat lihat untuk C ini, semua C ini dia dah habis dekat 5 pergerakan. Yang menjadi persoalan, adakah penurunan ini akan membentuk kepada sementara ataupun tidak? Ini persoalan yang paling penting sebab benda ini dia akan mengganggu kita punya analisis. Buat masa sekarang, kita akan ambil dahulu C ini telah siap. Okay? Sebab masih tiada lagi break ke atas. Ini kita kena ambil dulu. Jadi bila kita ambil C ini dah siap, bermaksud sekarang kita kena pastikan terjadi satu siri penurunan yang kuat yang akan membentuk kepada momentum. Okay? Bila ada momentum, dia kena pecahkan level ini. Dia kena pecahkan level ini. Dia kena pecahkan tuan-tuan sebab ini momentum. We are talking about momentum, okay? Kalau kita nak cerita naik ini sebagai wave 3, tak boleh. Kita nak jadikan dia, okay. Tepo, saya rasa ni wave 1, wave 2. Ini S1, S2 tadi kan, okay? Jadi ni 1, 2, 3, 4, 5 ni sebenarnya wave ketiga. Pun boleh. Nampak tak? Maksud apa tau? Maksudnya kalau kita lihat di time frame lebih besar, ini menjadi 1, 2, ini menjadi 3, ini akan membentuk kepada 4. Faham tak? Okay, jadi 5 ni saya buang dulu sebab masih belum jadi. Dan 1 ni saya tukar warna dulu supaya tuan-tuan semua tak confuse. Dan saya akan besarkan dia supaya tuan-tuan semua nampak. Right? Jadi macam ni. Cik Pul, saya nampak macam ni Cik Pul. Okay. Boleh. Sebab tu saya katakan sekarang ini C ini kita ambil dahulu sebab kita tak pasti sama ada akan terjadi penurunan yang kuat ataupun tidak. Tetapi jika dia berjaya break, bermaksud 3 ini akan hidup. C ini kita akan buang. Faham tak? Jadi dia begitu. Jadi sekarang ini kita nak pastikan yang ini. 4 ni betul ke ataupun 4 ni sebenarnya dah tak wujud. Kalau terjadi momentum kuat ke bawah, yang mana dia akan break 4 sebelum ini, maka 4 yang berwarna biru ini tak akan wujud. Okay? Tetapi jika price sampai dekat level kotak di sini, okay, lihat betul kotak di sini, tiba-tiba dia break ke atas. Dia break 5 ni. Nampak tak 5 ni? Ni saya buang dululah. Nampak ni 5 ni
Kalau dia break 5 ini, bermaksud 4 ini akan hidup. Itu maksud dia. Jadi bila 4 ni hidup, C ni kita akan buang, kita akan tukar jadi 3. Okay. Jadi sekarang, macam saya beritahu sebelum ni, bila price sampai dekat wave keempat, kita akan menjadi tanda tanya. Sebab kita tak tahu sekarang ni dia nak naik ke dia nak turun. Jadi ini adalah masa yang terbaik untuk anda semua berhati-hati, okay? Sebab ini adalah M15 tau. Nampak? M15. Kalau kita tukar 4 hours, price masih belum break yang ini dan dia kena turun lagi sekali ke bawah untuk breakkan 4 di bawah ini. Baru ada momentum yang kuat, maka perubahan trend akan terbentuk. Kenapa saya sebut perubahan trend? Sebab semalam dia naik. Terus sekarang ni bila dia turun, dia akan pecahkan balik semua struktur menaik ini, maka dia akan sambung turun. Jadi nampak tuan-tuan, ini cara kita buat analisis. Bila price berada di wave keempat, janganlah kita nak agak-agak. Tak boleh tuan-tuan. Sebab 4 ni tuan-tuan kena faham karakter dia. Dia sangat-sangat manipulatif. Dia sangat licik tau. 4 ni dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi macam ni, tiba dia naik, dia boleh break juga, tiba dia masuk balik. Jadi kita kena berhati-hati bila price sampai di pergerakan yang keempat. Nampak Okey. Jadi ini saja saya punya analisis dan sekarang saya nak jawab soalan sahabat kita. Beliau bertanyakan, boleh ke bila masa saya nak tarik Fibo extension? Dengar betul-betul Fibo extension kita boleh tarik bila dia break. Once dia break dekat sini, mana yang paling tinggi, kita dah boleh tarik Fibo extension. Ataupun kita dah jumpa satu ini, kita dah nampak 2 ini, sekarang kita kena tunggu dia break. Once dia break ni tuan-tuan boleh tarik dengan betul-betul nak pula break yang kuat ni, tuan-tuan tarik Fibo extension daripada S2 ni bawah ni pergi kepada 1 ni dan habiskan dekat 2, tuan-tuan akan nampak dia punya corak pergerakan. Maka daripada sini tuan-tuan dah tahu dah dia akan membentuk kepada 1, 2, 3 dan 4. Bila 4 ni tak habis ini, potensi untuk menaik masih kuat. Sebab apa? Sebab dia hanya menurun dalam keadaan yang sekejap saja dan dia bukan kuat pun. Maka kalau tuan-tuan bijak untuk mencari entry, kita boleh dapat at least 700 ke 800 pip tuan-tuan. Okay? Ini memang kita ada kongsikan dalam Rumah Nostra semalam, yang mana kita jangkakan price akan mau kenaikan. Cuma dekat MT5 tu saya tak dapat nak tandakan anak panah tu, tak sure tu. Sebab tu saya suka buat analisis dekat TradingView sebab macam-macam saya boleh gunakan. Okay? Jadi ini saya punya analisis dan ini juga saya menjawab soalan sahabat kita. Jika tuan-tuan nak tahu ataupun tuan-tuan nak belajar lagi tentang Elo Wave ataupun ada soalan berkaitan dengan Elo Wave, malam ini masuk ke dalam sesi live bersama dengan Erante C pada pukul 10 malam. Okay, kita akan belajar tentang BRN dan juga kita akan jawab soalan dan juga kita akan adakan sesi lucky draw. Tetapi jika tuan-tuan ingin mendapatkan Geo M5, tuan-tuan boleh PM kepada saya akan tinggalkan link di ruangan komen. Dan jika tuan-tuan ingin nak dapatkan next gen prop account daripada Erante, tuan-tuan pun boleh PM juga kepada saya juga akan tinggalkan link di ruangan komen. Alright, sampai ini saja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Jadi kita nak tengok ni apa jadi sekarang ni, tapi tak apa, itu kita biarkan. Apa-apa pun tuan-tuan berhati-hati dalam trading sebab sekarang ini keadaan geopolitik yang tak menentu banyak mempengaruhi kepada pergerakan. Yang penting tuan-tuan kena tahu apa yang akan terjadi seterusnya. Itu yang paling penting. Okay? Ini saja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Love you all. Dan bye-bye. Yeah.